Juga jus ni nak bagi dia rasa masam-masam sikit. Aku suka masam. Bismillah. So ni je menu breakfast aku pagi ni. Aku ada sayur, carrot yang aku dah rebus. Lepas tu ni ikan patin rebus. Nampak ke? Ikan patin rebus ni simple je. Aku masak tadi. Aku ambil 2 ketul ikan patin. Morning. Pagi ni sebelum aku masuk kerja, aku nak buat breakfast aku dulu. Ni ikan patin. Aku ambil 2 ketul untuk aku pagi ni. Ni aku dah siap cuci dah dengan limau. So aku nak rebus je. Rebus, letak kalau ada, nanti kalau ada daun kesum, letak daun kesum. And aku guna 4 bahan ni je. Serai, halia, lada, cili api, bawang merah and bawang putih. Semua ni aku akan tumbuk, ketuk-ketuk je bagi bagi tak nak hancur sangat, bagi pecah-pecah macam tu je. Lepas tu aku akan ambil ni lah, Mariam Spanish Latte. Okay, yang biasa setengah sachet untuk 60 ml bancuhan air suam. Okay, let's go. InsyaAllah kenyang. Okay, sebelum tu aku nak rebus dulu sayur. Carrot ni, aku ada carrot je. Aku tak sempat minggu ni nak pergi pasar beli barang. Tak apalah, kita guna je apa yang ada. Bismillah. Nak rebus macam tu je. Aku tak sempat nak steam, so kita rebus je lah. Okay, kita nak start merebus ikan. Masukkan bahan-bahan. Aku dah tumbuk dah. Boleh masukkan ya. Bismillah. Aku dah masukkan ikan. So tunggu dia menggelegak. Daun kesum aku ada banyak ni je. Jadilah. Aku dah kering. Boleh dah buat rasa-rasa. Okay, aku letak daun kesum dengan batang seleri juga. Aku campak di dalam ni. Bismillah. And aku letak lada flake sikit, nak bagi dia nampak merah-merah sikit. Aku tak ada lada besar, so aku pakai lada flake ni je lah. Oh, nampak cantik sikit kan. Juga jus ni nak bagi dia rasa masam-masam sikit. Aku suka masam. Bismillah. Mestilah mushroom seasoning. Letak mushroom seasoning. Bismillah. Okay, dah siap. Kita tutup api. And then kita letak garam sikit je sebab kita dah letak mushroom seasoning tadi. Okay, bismillah. Okay, tu je lah breakfast aku pagi ni. Simple, tapi insyaAllah berkhasiat and kenyang. So
So ni je menu breakfast aku pagi ni. Aku ada sayur, carrot yang aku dah rebus. Lepas tu ni ikan patin rebus. Nampak ke? Ikan patin rebus ni simple je. Aku masak tadi. Aku ambil 2 ketul ikan patin. Aku letak bawang putih. Lepas tu batang seleri, daun kesum sikit. Aku tak tumis, okey? Aku makan macam tu je. And Spanish latte. Yang Spanish latte ni korang kena minum selepas korang ambil breakfast. Alright, jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Masih kuah dulu. Sedap. Ada rasa masam sebab aku letak jus limau. Kalau suka masam boleh letak lebih, okey? Kita makan sayur dulu. Aku dah ambil buah dah pagi tadi. Aku dah ambil buah. Kurangnya aku breakfast berat lah. Dah breakfast ni, tengah hari aku tak ambil lunch. Memang makan macam ni je, cukup kenyang, insya-Allah. Kenyang sampai ke petang. Yang biasa aku malam pun aku tak lapar. Sebab memang aku ambil banyak protein setiap pagi. Makan macam ni punya simple pun alhamdulillah, sumpah nikmat je. Kita makan ni janganlah banyak keinah sangat. Itu tak boleh makan, ini tak boleh makan. Asalkan halal, asalkan berkhasiat, tak memudaratkan, kita makan je lah. Sekejap. Hirup pula panas-panas. Wow, nikmat. Sedap weh. Balikan. Hirupan terakhir. Last. Bismillah. Okay, terima kasih kepada korang yang tonton video ni. Sampai sini dulu video aku. And tolong aku subscribe, like and share, okay? Bye. Assalamualaikum.